Okay, bayangkan awak diberikan satu graf V against T macam ni. Saya minta awak lukis displacement time graph daripada graf ni. So, benda pertama bila awak dapat soalan ni, selain daripada check unit dia, awak terus tulis siap-siap maklumat apa yang awak boleh cari daripada graf ni. Kalau kita kira gradient ST graph, kita akan dapat velocity. Kalau kita kira gradient untuk velocity time graph, kita akan dapat acceleration. Tapi sebaliknya, kalau kita kira area under the graph untuk acceleration time graph, kita akan dapat V. Kalau kita kira area under the graph of VT graph, kita akan dapat S. Dari VT graph, gradient ni kita akan ada acceleration. Daripada area under the graph ni kita boleh dapatkan displacement. Okey, part C dulu. And then label dengan unit. Kalau ni saya nak tahu apa bentuk ST graph untuk setiap velocity ni. So velocity ni saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Saya akan tengok pattern graph ST. Jenis ST graph ni kita boleh dapat. First kita boleh dapat graph yang straight line macam ni. Kita boleh juga dapat graph yang meningkat macam ni. Kita boleh juga dapat graph yang meningkat tapi macam ni. And then kita boleh juga dapat graph yang meningkat tapi macam ni. Boleh juga dapat graph bentuk macam ni. Macam ni. So macam mana awak nak dapatkan graph velocity daripada graph ST? Kita just ingatlah, kalau daripada S untuk dapatkan V, kita kena kira gradient. Okay, graf yang pertama, kalau kita ada ST graph macam ni kan, kalau awak kira gradient dia, awak akan dapat keturunan dia adalah kosong. Maksudnya yang ini untuk V sama dengan kosong. Jadi maksudnya graf pertama ni menunjukkan objek tu tidak bergerak. Okay, graf yang kedua, kalau awak cuba kira keturunan dia, awak akan dapat keturunan yang sama sebab dia adalah straight line. So M dia constant, jadi V pun constant. So yang ini adalah untuk hal laju seragam. Okay, kemudian kita ada graf yang seterusnya. So kalau awak kira keturunan dekat bahagian ni dengan bahagian ni, awak akan nampak keturunan dia meningkat. So kalau gradient meningkat, velocity pun meningkat. So yang ini adalah untuk increasing velocity. Yang ni pula, kalau awak kira keturunan dia kat dua tempat yang berbeza, awak akan nampak yang dia punya gradient decrease. So kalau gradient dia decreases, then maksudnya velocity also decreases. Kalau yang case macam ni, dia kalau kira gradient, awak nampak kalau yang ni, gradient dia meningkat. So maksudnya V meningkat. Tapi gradient dia negatif, okay? So negatif V. Jadi kalau graf V dia dah jadi negatif. Macam ni. Macam ni pula. So awak kira gradient dia menurun. So V menurun, tapi dia negatif V. So awak dapat graf V yang macam ni. Tapi dua graf ni tak terlibat lah sebab soalan ni melibatkan positif V saja. So saya tak akan tengok ini. Kita cuba compare ni dengan soalan kita tadi. Untuk graf VT bahagian pertama ni, dia adalah velocity meningkat. So V increase. So kalau V increase, maksudnya graf ST dia mestilah bentuk macam ni. Maksudnya untuk bahagian pertama ni, graf dia mestilah melengkung macam ni. And then bahagian kedua kita ada graf V straight line. So maksudnya V dia constant. Jadi kalau kita tengok graf ST dia sepatutnya straight macam ni. So yang ni dia mesti dapat graf yang ST meningkat macam ni. And then for the third one, kita boleh nampak velocity menurun. So kalau velocity menurun, dia mestilah graf yang melengkung macam yang last ni. So yang ini mestilah graf melengkung tapi macam ni. And then awak lukislah dalam graf awak.